Tahukah kau, otak manusia sebenarnya boleh jangka masa depan tanpa kita sedar? Bukan silap mata, bukan ada kuasa, tapi memang dah cara otak kita bekerja. Otak sentiasa kumpul pengalaman lama untuk ramal apa yang bakal berlaku seterusnya. Sebab tu kadang-kadang kita rasa sesuatu bakal berlaku. Dan betul. Sebenarnya otak cuma bandingkan corak lama dengan situasi baru. Bukan ramalan ajaib. Macam bila kita rasa nak hujan, padahal tak tengok ramalan cuaca pun. Follow kalau nak tahu lagi kelebihan otak manusia yang ramai langsung tak sedar.